keluar laporan tu, okey refer ke STA, Hospital Tunku Azizah. Lepas apa dia refer ke Hospital Tunku Azizah tu, sampai sana doktor ambil kit tu jadi dia jadi pasien nombor 1. Oh. Lepas tu doktor panggil dia kata ayah, ibu banyak tifa, kena kata anak kanser tak 5 tak boleh buat apa dah. Ui, 5 terus ha. Tapi kanser dia ni bila duduk kat mata dia tak berfungsi dah. Kalau duduk kat tulang tu akan repuk. Duduk kat hati tu akan mati. Ya, saya minta serah ni supaya sampaikan sumbangan ni. Untuklah rezeki anak lah, insya-Allah. So, susah buat masak macam ni. Ui. Okey. Kita okey. Insya-Allah baik-baiklah semua. Allah semoga dipermudahkan segala urusan. Bolehlah buat bantu-bantu kalau nak pergi naik turun. Okey, sekarang kena turun naik turun selalu lagi. Sebulan berapa kali kena pergi? Kali ni dah limit dah jadi sekali sebulan lah. Kali ni 2 kali. Okey, baik. Okey, masih tuan, masih pun susah. Apa dah? Ini